Hello guys, Assalamualaikum. Selamat petang. Dah pukul 6.30 petang. Alhamdulillah guys, Benelli RFS aku yang tersadai berbulan-bulan itu akhirnya berjaya juga aku bawa ke atas jalan dengan legalnya lah. Restoration yang 3 part video tu actually bukanlah complete hampir 100%. Sebenarnya ada benda lain yang aku terpaksa hold dulu ataupun tak sempat nak buat ataupun tak ada duit nak buat. Motor yang aku pernah alami sebelum ni, contohnya salah satunya adalah motor ni masa sejuk waktu pagi, motor ni dia boleh start, cuma bila dia hidup dia akan mati sendiri lah. Sebab dia terlalu sejuk. Jadi bila motor ni dah panas sebenarnya tak ada masalah. Jadi masalahnya bila pagi dan waktu hujan lah. Tadi pun masa aku start motor tadi okey, cuma dia tak boleh nak idling lama sangat. So timing dia terlalu rendah. Sampai dapat RPM yang stable bila motor dah bawa dalam 5 minit, 10 minit baru motor okey. Ini pun aku rasa dah okey kot. So insyaAllah lah, dengan apa yang aku buat ni sebenarnya mencukupi sebenarnya untuk bawa atas jalan dan pergi ke tempat kerja. Okay. Aku sebenarnya masih takut-takut lagi serius bawa motor ni. Masih lagi takut-takut nak bawa pasal aku pun dah try cuba sepenuhnya untuk membaiki motor ni dari segi keselamatan, especially bahagian suspension lah. Sebab yang mengundang accident hari itu adalah suspension hadapan, iaitu bahagian fork. Bahagian fork leaking. Jadi aku dah beli fork baru macam video part 1 aku dah beli. Cepat-cepat kerja hijau je guys. Jangan nak fokus. Jadi aku masih takut sebenarnya bawa motor ni, especially masa laju, masa corner. Sebab aku ada sedikit fobia naik motor ni. Yelah, fobia dengan motor yang tak ada ABS. Yelah, ABS ni sebenarnya satu benda yang penting dalam motor, especially bahagian hadapan lah. Pasal aku banyak guna brake depan. Dan kalau ikutkan brake depan aku ni pakai 4-pot, dia punya kaliper kan, Espada tu kan, dari dulu lagi. Jadi bila tak ada ABS, dia senang. Bukan senang lah, dia kalau kena lock tayar tu memang bahaya. Bila lock tayar, suspension pula buat hal leaking, kau akan jatuh serta-merta tanpa sebarang kompromi. Tak ada hint langsung, tahu-tahu dah jatuh. Tu bahaya guys. So apa yang aku dah alami ni, aku beritahu korang lah, siap-siap. Kalau dah rasa fork tu leaking, janganlah tangguh-tangguh, pergilah servis ataupun tukar baru terus, mana yang korang rasa boleh buat. Masalah lain kat motor aku ni, lampu depan LED aku ni kadang-kadang dia cepat tiba-tiba terpadam, tiba on balik. So aku pun tak tahu masalah apa, sama LED yang rosak ataupun wiring, aku tak sure. Harap-harap LED je yang rosak. Jadi sebenarnya motor ni aku tak nak aku kena restore. Aku tak boleh nak biarkan motor ni tersadai bertahun-tahun. Sebenarnya bukan aku nak jual motor ni sebab aku restore, bukan sebab nak jual. Aku restore sebab aku nak pakai. Sebab yelah, aku kan ada skuter QJ Moto S200 tu kan. Jadi sebenarnya kalau nak kurangkan risiko rosak, kita kena ada 2 motor. Betul guys. Kurangkan risiko, bukan tak rosak langsung. Kurangkan risiko, lambatkan risiko rosak. So motor ni kita pakai tu gila-gila lah tu. So mileage tu lambat sikit. Mileage tu lambat. Sebab tu aku macam kalau aku pakai skuter je memang mileage cepat lah kan. Jadi aku gila-gila lah dengan motor ni nanti. Lagipun motor ni pun aku dah fully standard balik. Maybe aku tak akan buat lah benda-benda sebelum ni. Ni cover set standard, lepas tu exhaust standard, fork pun standard, ketinggian semua standard. Kebanyakannya semua standard lah. Okay, side mirror je lah. Side mirror aku dah hilang. Pakai side mirror 125Z local, ada colour chrome. Nampak macam premium sikit. Ini first time aku bawa keluar motor ni selepas terbengkalai, selepas repair. Sebab motor ni aku bawa rumah-rumah je, so aku tak bawa keluar. Ni first time aku bawa pergi kerja lepas sadai. So sebab aku dah test dah kawasan area rumah semua okey, pergi kedai okey. Cuma je lah semput masa pagi je lah.
Maybe kena tune sikit lah dia cari spare part yang aku pun mana boleh buat, aku buat sendiri, mana aku keluar tak kedai, aku tak kedai, mungkin buat buff clearance ke, buat top set ke, tu kena tak kedai lah. Aku tak ada experience buat benda macam tu. Kalau kita nak betul-betul nak balik ke sedap balik, memang kena cost lah. Motor-motor yang 7 tahun ni kena ada cost. Ikutkan mileage motor aku ni, masa yang mula-mula tu 40 lebih ribu. Lepas tu aku tukar meter, lepas tu dah hilang mileage dia. Aku naik, alamak, hilang pula punya mileage. Aku tak tahu macam nak recover balik mileage yang sebenar dia. Sebab mileage aku sekarang 1000 lebih kilometer. Padahal motor masa aku tu dah 40,000 lebih. So aku expect dah 50,000 lah motor ni, kalau kira-kira congak lah. Macam mana aku nak kembalikan balik mileage aku ni, sebab meter aku tukar baru. So itulah masalah. Segi performance motor aku ni, kalau ikutkan masa tak sama macam sebelum ni lah kot. Tak tahulah. Sebab yelah dah semuanya standard. Engine tak pernah buat, so far tak pernah buat engine. Just buat stage 1 je. Itu pun kaca kotak angin, filter, lepas tu pelak, apa macam tu je aku buat. Exhaust tak ada. Relax saya hilang. Okey, bunyi yang kuat ni yang kau dengar ni adalah bunyi daripada total body. Sebabnya aku buka box kotak angin tu, so tinggal cendawan je lah aku pakai. So sebab that's why bunyi dia macam ada angin tu, macam bunyi angin tu kuat sangat. Tapi maybe nanti aku nak pasang balik kotak angin tu nanti, kasih kata bunyi tu senyap sikit lah. So ada yang ingat aku dah jual motor ni, sebab aku lama tu buat video kan pasal motor ni kan. Tak jual pun, ada je dalam museum. Motor yang aku yang dah jual 2 R25 dengan Honda RS. Itu betul-betul aku jual motor tu. Ini same time aku rasa seronok dapat back tu Benelli RFS dekat dalam YouTube. Pasal rasa dah tak ada orang buat konten pasal motor ni kot, ataupun pengguna pun dah ramai jual. Dah jual murah-murah ambil motor ni, 1,000, 1,500. Paling murah aku tengok 900 motor ni dijual. Bergantung pada kebaraian motor lah. Kalau motor tu barai lagi murah. Ada yang jual spare part saja, lerai ada juga. Ataupun ada tak boleh lah tu. Kau cakap dah tak boleh lalu situ, korang ni degil lah. Nak juga lalu kat palang tu. Dah undur boleh. Ni satu lagi orang, bukan dia polis palang tu. Degil dia ni, kena hentak dengan palang tu. Faham betul. Tapi itulah, ikutkan motor ni aku masih sayang lagi. Sayang lagi motor ni. High RPM masih lagi okey, tak ada semput pun dekat high RPM, alhamdulillah. Masih lagi okey. Jom kita masuk highway WCE. Masih lagi kan, RPM naik dengan smooth je. Alhamdulillah. X5 masih lagi lah, boleh motong slow-slow lah. Boleh motong slow-slow lori, boleh lah. Temperature motor ni pun cantik lagi, tak pernah overheat sepanjang aku pakai motor ni. Tak pernah overheat, alhamdulillah. Ini pun baru lepas aku top up cooler saja, tak flush coolant pun. Tak pernah flush coolant rasanya sepanjang aku pakai motor ni. Aku just top up coolant je. Kan aku pakai Extremo standard, dia 10W40. So aku pakai tu je, spek hilang lah. Ada lagi follower aku ataupun pengikut, bukan pengikut, follower lah, yang masih lagi ikut perkembangan aku
sampai sekarang. Terima kasih banyak. Sampai daripada zaman H25, zaman Benelli, sekarang QJ Motor. So far so good motor ni. So far so good. Nanti kita beli ECU dengan total body. Tunggu bajet. Sekarang aku pakai setup sprocket 1544 guys. Sprocket lama je, 15 depan, 44 belakang. Okey je. RPM banyak lagi. Okay guys, video kita sampai sini saja. So harap korang happy lah dengan kemunculan motor lama yang lama gila. Bukanlah motor legend, bukanlah motor mahal, bukanlah motor yang yang jadi idaman anak muda pun. Okey, cuma motor pencarian rezeki, duit, peluh, titik peluh ni. Inilah hasil aku buat YouTube. Inilah dia. Vanilla Fresh ni hasil aku buat YouTube banyak bulan-bulan, daripada beli sampailah sekarang. Dah habis bayar dah. Dah habis bayar. Dah lama dah habis bayar. Tapi inilah hasil titik peluh aku buat YouTube. Inilah dia, Vanilla Fresh. That's why aku appreciate aku hargai barang-barang yang aku ada titik peluh, yang usaha yang banyak aku bawa pelihara motor ni. That's why aku tak lepaskan lagi lah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita satu lagi, belilah barang affiliate. Support. Bukan support tengok video, support lah dengan beli barang aku dekat bawah affiliate. Okay, InsyaAllah akan datang video-video yang korang harapkan, yang lebih menarik. Kalau korang nak video Vanilla Fresh lagi, korang boleh komen kat bawah, cakap abang nak buat ni, nak buat. Tapi jangan buat benda mengarut, tukar kepala LCB8 lah. Jangan, tak nak. Jangan suruh aku buat benda tu lagi. Zaman tu dah berlalu. Okay, ada suruh tukar kepala LCB8. Tak ada kerja aku lah. Cukuplah zaman dulu dah memenatkan kepala otak. Kita nak santai-santai je, kasih motor ni orang kata lama sikit. Okay, jumpa next video guys. Okay, Assalamualaikum.